Hey, what's up guys? Selamat datang ke kelas pertama biskut raya kita tahun ni. Yang mana masih buat lauk pauk tu, kita dah move on dah. Kita dah move on pergi ke biskut raya pula. Hari ni kita nak buat butter cookies. Sangatlah senang, sangat sedap. Korang ambil 125 gram unsalted butter. Yang ni lebih kurang separuh blok butter yang kita beli kat supermarket tu lah. Tambahkan 2/3 cawan icing sugar. Korang mix. Make sure butter tu room temperature lah. Tambahkan 1 putih telur, 2 sudu kecil esen vanila dengan garam sikit. Kacau-kacau sampai dia sebati macam ni. And then kita masukkan 1 sudu makan tepung jagung, baru tambahkan 1 cawan tepung gandum. Okay, kacau sikit. Lepas tu korang masukkan lagi 1/4 cawan tepung gandum. So total tepung gandum 1/4 cawan lah. Lepas tu korang ambil nozzle, muncul nozzle yang bentuk macam ni untuk piping bag. Isi dalam piping bag ni. Lepas tu kita ready nak pipingkan dia lah. Bentuk dia sangatlah senang. Buat bulat macam tu, coek naik ke atas. Sangat senang. Aku buat sekali dua pun dah menjadi dah. Kalau dia kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil tu, tak apalah dik, nak makan kat rumah je. So sangat senang nak buat. Jangan risau. Lepas tu tabur lah. Aku tak cuma nak panggil apa ni, berbola manik ke colourful rice ke apa ke, tabur ke atas. Bakar pada suhu 170 Celsius selama 15 minit. And dia akan keluar cantik golden brown kat luar macam tu. And tengah masih lagi lembut. Okay. So rasa dia memang buttery, sangat sedap, tak manis sangat. And the best part ialah dia senang nak buat. So boleh panggil satu family. Budak-budak sekalipun boleh join buat untuk malam raya nanti. Ataupun boleh buat sekarang. Boleh simpan dalam jar macam ni. And ready untuk hari raya. Sedap. Very simple, senang nak buat. And the best part, dia tak manis sangat. Okay. So korang boleh buat dengan anak-anak nanti. Makan untuk hari raya. Okay. Selamat mencuba.